Hari ini saya akan tunjukkan 5 produk kecantikan terbaik dari Magic Glam. Yang pertama ialah produk daripada Kerastase. Produk terbaru daripada mereka iaitu koleksi Kerastase Resistance. Yang ini adalah serum. Fungsi serum adalah untuk memulihkan rambut rosak, terutama di bahagian hujung dan juga rambut-rambut bercabang. Okey, beralih kepada produk kedua, SK2. Ini adalah produk limited edition daripada mereka, iaitu koleksi Pitera Essence Set Pink Flower yang datang dengan 3 produk terbaik daripada mereka. Facial Treatment Essence, Facial Treatment Clear Lotion dan juga pupur mask mereka. Kita beralih pula kepada produk selekan muka. Yang pertama ialah produk daripada NARS, koleksi terbaru mereka yang berkolaborasi bersama Christopher Kane, seorang creator fashion dari London. Yang menarik tentang koleksi ini ialah mereka berinspirasikan daripada neon neutral, di mana mereka menggunakan warna-warna neon untuk mendapatkan hasil solekan neutral. Next, kita ada lipstick daripada Shiseido. Koleksi Perfect Rouge mereka. Yang menarik tentang lipstick yang saya pilih ni kerana ia berwarna brown, sesuai untuk solekan natural dan solekan simple. Okay, seterusnya kita ada multi-purpose primer pencil daripada Urban Decay. Ia bukan sahaja bertindak sebagai primer untuk lipstick anda, namun ia boleh digunakan untuk memadam warna-warna gincu yang berlebihan di sekitar bibir. Okey, produk yang terakhir, set nail color daripada Butter London. This is what I like the most sebab dia datang dalam packaging berbentuk clutch, easy to bring and wear. Koleksi ini hadir dengan 3 warna kuku yang berbeza. Boleh dikatakan warna-warna yang memberi mood sama, menguatkan kuku. Ia tahan lama sehingga 10 hari.